Jadi aja dah beda ayam. Okay guys, so bila dah setup baru, ada peti ais, aku dah boleh restock barang-barang. So barang-barang baru restock ni adalah makanan yang tak sihat. Okay, ni sosis, ayam goreng, kentang, nugget-nugget. Okay, barangan-barangan baby seperti botol susu, puting, pam susu kita dah cuci. Kalau tak kering pun tak apa, kita boleh keringkan di dalam Mama Kiddies Hygiene ni. So Mama Kiddies Hygiene ni ada banyak mode, untuk dry, untuk UV, pembasmi kuman. So kita boleh buat 3 dalam satu. Kita baru setup daripada IKEA. Okay, of course, IKEA tempat terbaik untuk kita beli barang. Settle lah, beli lah, nak balik dah. Okay, so dekat sinilah kita pindah rack lama, kita masuk ke tepi ni. So dekat sini pun penuh barang. So benda yang aku belum pasang, hand blender ni, sebab masih belum masak untuk anak kecil. Jadi kita tak ada perluan hancurkan makanan. Mungkin dalam 2 bulan lagi. So di sini kita boleh letak wet tissue sini untuk panaskan susu. Okay, so itulah. Oh, ini dah habis. Kita boleh refill tisu untuk kitchen. Oh, belakang ni tak buka lagi. Patutlah tak refill. Pemalasnya ni. Okay. Yang ni kita boleh guna untuk masakan. Dia adalah jenis tissue roll. So nanti bila aku masuk Pak Mat Western nak jadi stokis, kau jangan tak support aku, okay? Dia punya sequence untuk susu ni dari kiri ke kanan.